Demi menyembuhkan Lena dan selamatkan dunia, Pedal Pop dan kawan-kawannya harus mencari mutiara penciptaan. Saya datang dekat tempat yang ada kemungkinan. Dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan Kapten Hemlock yang penuh misteri. Tak ada siapa selamat selagi raksasa ni masih bebas di luar sana. Lena kemudian dapat selidik kisah benar di sebalik raksasa Hemlock. Smiley? Tengoklah apa yang Spiderly dan Hemlock dah buat. Kekuatan singa. Bersama dengan kawan baru mereka, perwira kita kalahkan Smiley dan buktikan pada Hemlock kesilapan pada caranya. Jumpa lagi, kawan. Jumpa lagi, kawan-kawan. Ikut peta ni, nampaknya kita akan lalu beberapa buah pulau. Mungkin ada pantai yang cantik atas pulau-pulau ni. Awak fikir apa saya fikirkan? Bercuti! Memang patut kita berehat. Terutamanya awak, Lina. Kami betul-betul hargai semua usaha yang awak lakukan di sini. Ya. Oh, terima kasih semua. Lagipun, saya dan Spike berharap kami boleh tolong lebih lagi. Kami sedia untuk pikul tanggungjawab baru. Sekurang-kurangnya saya rasa kami sedia. Ya, baiklah. Boleh aja. Spike, uruskan skop aqua. Twitch, awak uruskan pengukur tekanan air. Apa awak perlu buat ialah bagi tahu saya bila jarumnya makin dekat ke bahagian merah. Saya faham. Faham tak? Tak ada apa. Mari kita rancang jadual kita. Saya setuju dengan awak. Hey, Twitch! Awak takkan percaya berapa banyak benda hebat kita boleh tengok dengan skop aqua. Ya, Twitch? Twitch, bangun! Kita tak boleh tertidur pada hari pertama kita pikul tanggungjawab ni. Twitch! Twitch! Lina! Ada apa? Saya dah patut agak dah. Hei, kita ada amaran tahap kuning. Amaran bertukar ke tahap merah. Paip air dah bocor. Saya tahu cara nak betulkan, tapi ia akan makan masa. Kalau kita tak keluarkan air dari sini, kita semua dalam bahaya. Jangan risau, Lina. Biar saya uruskan. Ini saat yang cemas. Cepatlah, Pedal Pop! Baguslah, Pedal Pop. Terima kasih, Lina. Awak juga. Nampaknya yang buruk dah berakhir. Oh, apa lagi? Tentu kebocoran tadi dah banjirkan enjin. Kita sedang tenggelam. Cepat! Macam mana dengan tekanan? Alamak, ini memang teruk. Apa sedang berlaku? Tekanan air di luar terlalu tinggi untuk ditahan oleh Phoenix Laut. Saya kena selaraskan tekanan dalaman untuk padan dengannya. Itu akan dapat bertahan sekejap, tapi kita kena singgah darat untuk kejebak pulih. Secepat mungkin. Kawan-kawan, saya rasa baik awak tengok ni dulu. Apa? Kenapa? Tak ada apa-apa di luar sana? Itulah. Kita tenggelam dengan cepat dan terlalu dalam. Sampai tak nampak matahari atau kehidupan laut lain. Sekarang adalah. Apa? Mana? Awak patut dapat tengok di luar tingkap dalam kira-kira sekarang.
Wow. Hai semua. Apa yang berlaku? Saya tadi tertidur. Saya bermimpi lagi ke? Hei, ada istana ajaib. Saya rasa ia nampak macam istana. Ia nampak macam burung. Not music. Saya boleh nyanyikannya dalam sebuah lagu. Jangan! Ha? Ha? Hei, tengok. Ada banyak lagi. Saya rasa kita akan sampai ke dasar laut. Kita bersedia untuk mendarat semua. Nampaknya tempat ni ada makanan. Saya lapar lah. Macam biasa. Dan muzik. Dah lama saya tak berjumpa dengan sesiapa yang boleh kongsikan minat saya dalam lagu. Tolong jangan mula menyanyi. Saya tak nak kita kena halau dari sini sebelum saya sempat baiki Phoenix Laut. Spike dan Twitch memang betul. Kita patut pergi cari makanan dan berkenalan dengan warga tempatan. Kita perlu bantuan mereka untuk keluar dari sini. Apa saya perlukan ialah masa untuk betulkan Phoenix Laut dan berfungsi. Saya cuma harap awak boleh jauhkan... Ha? Masalah. Apa yang berlaku di sana tu? Mungkin kita dari luar bandar. Tapi saya kenal sikap pembuli bila berjumpa satu. Mari. Saya rasa awak dah lupa. Awak bernasib baik dapat jadi pelayan di tempat ni. Tapi apa yang saya nak ialah peluang untuk nyanyi. Tapi bos, rasa sikap tu sikap tidak hormat. Tak, saya suka bos. Dia hebat. Dia paling bagus. Awak tak tahu saya takkan. Cuma boleh ada satu penyanyi di sini. Awak cuma pembuka selera yang menunggu masanya tiba. Awak ingat baik-baik. Bos awak selalu suruh awak berlawan untuk dia ke? Baik awak jangan masuk campur. Kalau awak tahu apa yang baik untuk diri. Ini memang urusan kami. Ha? Saya akan bagi tahu bos tentang ni. Awak pasti akan menyesal. Awak semua. Oh, takutnya saya. Wow! Jangan risau, kawan. Mereka dah pergi. Saya rasa bertua awak muncul tepat pada waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Nama saya Charlie. Saya terhutang budi pada awak semua. Biar saya belanja awak semua makan besar di restoran. Itu saja yang saya mampu buat. Oh, tak. Awak tak perlu buat macam tu. Makan Makanan percuma. Hebat. Hebatlah. Ya, rasanya kami memang agak lapar. Terima kasih, Charlie. Malam ini saya akan nyanyikan lagu yang digubah sendiri. Selamat petang, saya Nicky Ocean dengan lagu gubahan sendiri. Sila nikmati lagu ni. Dengarkanlah sayang, bila ku ucapkan, macam mana kau boleh kata kau akan pergi. Jangan kata kita harus berpisah. Boleh saya mulakan dengan hidangan pembuka selera? Apa kata bagi kami penyumbat telinga? Penyanyi ni sangat hebat. Dan cara dia main piano, inilah seni muzik yang sebenarnya. Awak serius ke? Ianya sangat teruk. Saya tak percaya restoran upah penyanyi ni. Yang itulah
Crazy Nicky Ocean. Janganlah macam tu. Kita kan tetamu. Maaf, Charlie. Tak. Awak betul. Dia memang teruk. Tapi dialah pemilik restoran ni. Dialah pemilik seluruh bandar ni. Setiap peniaga yang ada di bandar ni kena bayar dia duit pelindungan. Kalau tak, dia akan rampas perniagaan untuk diri sendiri. Atau lebih teruk. Dulu ini restoran saya. Saya tak mampu bayar. Jadi sekarang, saya bekerja secara percuma untuk selesaikan hutang saya. Saya tak boleh nyanyi atas pentas saya sendiri. Saya tak percaya bandar ni boleh biarkan orang macam dia memaksa sesuka hati. Jangan patahkan hatiku. Pernah sekali, seekor gurita masuk dan ganggu persembahan Nicky. Sejam kemudian, ya, dah lenyap. Macam yang saya sangka. Nampaknya mereka yang jahil tak ada citra rasa yang bagus langsung. Marilah. Oh, dah cukup. Oh, awak tak nak kenalkan saya ke pada kawan awak, Charlie? Oh, ya, tentulah Encik Ocean. Biar saya kenalkan. Ya. Pembantu saya kata awak ganggu perbincangan peribadi di antara mereka dan kawan kami Charlie ni. Kalau awak rasa membuli udang yang lemah tu satu perbincangan, ya, memang pun. Dan mereka larikan diri macam pengecut. Bella. Dan sekarang, itu topik untuk hari yang lain. Tapi sekarang saya rasa lebih perhatian pada sikap tidak hormat yang awak tunjuk pada saya dalam bandar saya sendiri. Ya, saya harapkan ganti rugi. Awak memang dah hilang akal kalau awak rasa kami akan... Ini bukan satu perundingan. Ada sebuah gua batu karang dekat sini di mana orang tua kata ada harta lanun di dalamnya. 10,000 shilling emas. Awak akan pergi ambil harta tu untuk saya. Oh, dan kalau awak terfikir nak tinggalkan bandar ni, oh, memang sayang betul. Sebab Chef Klaus tak sabar-sabar nak cuba sos celup koktel udangnya yang baru. Jangan risaukan saya. Selamatkan diri dulu. Baiklah, Ocean. Ini perjanjian kita. Apa? Bagus sekali. Oh, Dana, satu lagi. Tak ada sesiapa yang pernah masuk gua tu berjaya kembali. Berseronoklah. Saya tak percaya awak terima perjanjian dia tu, Paddle Pop. Ya, Nicky berlagak macam sangat beradab. Tapi dia tu memang seorang pembuli. Kita patut lawan dia tadi. Saya tahu. Dan saya ada rancangan. Tapi ia takkan jadi melainkan awak percaya saya. Baik. Lina, awak tunggu sini dan baiki Phoenix Laut. Mungkin kita perlu pergi dalam masa yang singkat. Spike, Twitch dan Bella. Saya nak awak berdua ke bandar dan bercakap dengan peniaga yang lain. Pujuk mereka yang inilah masa untuk lawan Nicky. Mereka kena ambil balik hak dalam bandar ni. Kita berjumpa di restoran dalam masa 2 jam. Tak ada sesiapa yang pernah masuk gua itu berjaya kembali.
Tidak. Maaf, Kapten. Tapi saya kena selamatkan bandar ni. Inilah dia harta awak. Dan masa ada 10 minit terlebih. Saya nak mengaku saya rasa kagum, Pedal Pop. Yang jadikan saya rasa lebih susah nak cakapkan ni. Dan apa pula perkara itu? Saya rasa saya perlu fikir balik pada perjanjian kita. Sebabnya, sikap tak hormat awak sudah keterlaluan sangat. Saya pasti awak akan faham. Saya dah cakap kita tak boleh percaya. Charlie akan kekal di sini dalam restoran untuk terus jadi hamba saya. Selamanya. Macam mana dengan kami? Jangan gesek saya. Saya belum tentukan lagi. Pertama, mari kita tengok dulu harta yang menakjubkan ni. Tidak, sakitnya. Jangan duduk saja di sana tak guna. Pergi tangkap pengkhianat tu. Oh, rasanya agak sedap. Awak tak apa-apa, Lina? Hah? Limpa saya. Awak tak apa-apa, Charlie? Pedal Pop belakang awak. Hei! Lina, hati-hati. 3 lawan 1. Habislah awak, Pedal Pop. Pedal Pop. Apa? Ambil ni. Ya. Awak rasa awak boleh halang saya? Saya tetap pemilik bandar ni. Apa? Bukan lagi. Alihkannya dari saya. Hei, buat saja apa saya suruh. Papa saya perlahan-lahan. Jangan gerak secara tiba-tiba. Papa saya. Baik, sekarang pergi. Jangan berhenti tak kira apa pun. Saya cuma nak bagi tahu awak semua, kerja yang bagus. Terutamanya awak bertiga. Macam mana awak boleh pujuk mereka untuk sertai awak secepat ni?
Itu Twitch. Saya tak pernah tengok dia begitu serius dan meyakinkan. Dia bagi ucapan yang sangat hebat yang jadi inspirasi pada semua. Rasa macam dia tiba-tiba bertukar menjadi Pemimpin masyarakat. Dan ikan. Spike pun hebat juga. Kami dah buat silap atas Phoenix Laut dan kami ingin tebus kesilapan kami. Itu yang kami risaukan. Awak tak buat apa-apa kesilapan. Tapi saya suka sikap awak tu. Terima kasih pada Paddle Pop dan kawan-kawannya. Kita dah bebas dari Crazy Nikki. Dan harta dari dalam gua tu milik kita bersama. Yeah! La 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 la. La 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 Hebat. Baiklah, saya rasa itu isyarat untuk kita pergi. Saya rasa lega Phoenix Laut dah dibaiki dan sedia untuk bergerak. Ah.